Halo guys, selamat datang ke Gipo Channel. Hari ini saya ada dekat Dusun Durian nih, tengok. Ni jalan ni. Saya nak bawa anda pergi cari buah durian guys. Nak tahu mungkin ada hasil dari ni. Tengok tu. Dekat pickup ni. Penuh belakang dia guys dengan durian. Tengok. Penuh. Masih ada banyak durian lagi guys. Ni toke dia guys, toke durian. Dulu dia pakai kancil, sekarang pakai sekarang dulu dia pakai kancil guys, ingat tak video saya dulu dia bawa durian dengan kancil. Ini tengok bawa pickup sudah. Ada perubahan sudah. Tengok ni penuh. terus ada nak. Orang di mun segan aja lah ya. Gila ya gina ada. Motor dia bagus kan? Agi dayak pun lagi keruin. Kami wambit man, wambit sugerumbing, gerumbing mati kena sun nabah. Aku bah miris. Enggak, mana? Orang karu. Karu, iya, karu. Kami man. Miri aku kan kunang. Ati miris ko na aran do kumbang ko na ya tarap ko mabawas. Betul ba? Oke guys, kita bisa masuk dalam nih guys. Atas tuh jalan raya guys. Kita turun ke bawah nih. Kita tengok. Kalau ada rezeki kita dapat lah. Ini kalau tak ada, kita jalan juga lah kan. Kita cari sini guys. Tengok ini pokok dia besar guys. Mana tahu kita jumpa. Tengok guys, ada satu biji ni guys. Tak tahu elok tak elok. Kecil je guys. Nampak. Bau elok guys. Kita ambil lah. Cari atas ni guys. Ni pondok orang tunggu durian ni guys. Lihat tu. Ada durian di sana kecil-kecil ya guys. Ini ada buah ni kan, banyak buah dia durian ni. Tengok ada yang jatuh. Ni lo guys, tengok guys. Bambangan ni banyak guys, tengok. Bang tak ambil ke? Tengok. Tengok. Bersepah dekat bawah dia guys. Tapi kecil-kecil buah dia guys. Tak tu. Ni, tengok. Bambangan. Kita cuba ambil buka tengok guys macam mana isi dia. Ni buka dulu guys. Isi dia kuning guys, tengok. Tapi orang tak ambil kan. Tengok banyak.
tu tengok. Bersepah kat bawah ni. Orang tak ambil. Nampak? Isi dia okey. Ni pokok dia kan. Banyak betul kat bawah ni. Orang tak ambil. Kita cuba rasa guys. Okey rasa dia guys. Tidak masam, manis-manis masam. Manis-manis dia ada, masam-masam sikit. Masam dia sikit je. Kita tengok di sini lagi guys, banyak durian lagi ni. Ni durian apa ni guys? Banyak lagi guys, nanti baru datang lagi. Dekat sini hari-hari banyak durian guys. Okey, bayar harga durian guys. Tengok guys, Toke bagi durian ni 2 biji. Durian apa ni guys? Nih, dia bagi 2 biji. Masih banyak lagi durian guys. Mendapat harga penghujung-penghujung juga lah ni guys. Ni petang ni guys, petang. Pukul 5 petang. Ni cantik-cantik buah ni guys, tengok. Besar-besar. Sini lagi guys, tengok dia orang jual durian kat sini tepi jalan ni. Ada ni. Yang tunggu durian tepi sini dia jual kat sini ya. Ini kecil-kecil ya. Yang kuning-kuning tu guys. Nampak? Ada untung. Ada untung. Ada untung ah. Tiam-tiam tiada ada untung ah. Ali sejuk. Tengok guys hasil saya tadi. Sekejap saya jalan. Buah bamangan saya ambil 4 biji guys. Ini durian satu. Yang ini tadi yang Toke tu bagi. So saya makan 2 biji tu. Ini yang saya jumpa tadi. Satu saja saya jumpa tadi guys. Okay guys. Kita balik dulu. Ini dah pukul 5 petang guys.
Malas nak masuk balik. Takut gelap nanti. Okay guys, jumpa lagi.